Perkampungan Al-Hijrah bukan sekadar sebuah tempat, tetapi sebuah amanah yang sedang dibina. Di sinilah terletaknya Perkampungan Al-Hijrah, di tengah mukim pantai Seremban, sebuah wilayah yang kaya dengan sejarah dan kini menjadi tapak kepada usaha membina komuniti Islam yang berakar dan berdaya tahan. Salam sejahtera Ustaz Shah. Salam sejahtera. Ismail, selamat datang ke Perkampungan Al-Hijrah. Perkampungan Al-Hijrah diurus dan dikawal selia oleh Yayasan Al-Hijrah selaras dengan peruntukan Akta Syarikat 2016. Ia merupakan satu perjalanan panjang yang bermula dengan infak dan digerakkan dengan penuh tanggungjawab. Inisiatif ini dipimpin oleh Ustazah Asma Harun yang juga merupakan penaung kepada Yayasan Al-Hijrah, seorang tokoh dakwah yang telah lama berkhidmat dalam menyampaikan ilmu dan kesedaran. Perkampungan ini lahir daripada niat untuk membimbing, bukan sekadar membina. Pembinaan Perkampungan Al-Hijrah atau lebih dikenali sebagai Hijrah Village dimulai sejak tahun 2022 dan terus berkembang sehingga hari ini. Setiap fasa bukan sekadar kemajuan fizikal tetapi kesinambungan visi jangka panjang. Bagi pelaksanaan pembangunan fasa kedua, sebanyak RM850,000 disasarkan bagi pembinaan rumah kebajikan. Ia diperuntukkan untuk asnaf, fakir miskin, ibu tunggal, anak yatim dan golongan mualaf. Di sinilah konsep rahmah diterjemahkan ke dalam tindakan. Perkampungan Al-Hijrah dibina atas tanah keluasan kira-kira 42 ekar. Sebuah perancangan menyeluruh yang merangkumi pembangunan rohani, sosial dan komuniti. Antara fasiliti yang dirancang dan dibangunkan termasuklah pusat Islam, madrasah dan pusat pengajian ilmu, Hijrah Islamic Tahfiz School, pondok moden, kafe komuniti serta ruang interaksi seperti petting zoo yang mendekatkan keluarga dan alam. Semuanya dirancang untuk membentuk ekosistem kehidupan Islam yang seimbang. Di Perkampungan Al-Hijrah, pendidikan tidak terhenti di ruang kuliah dan kelas. Ia diteruskan melalui alam dan melalui makhluk ciptaan. Petting zoo di Perkampungan Al-Hijrah dibangunkan sebagai ruang pembelajaran keluarga. Di sinilah anak-anak mengenal haiwan secara dekat, bukan sekadar melihat tetapi memahami. Daripada unta yang gagah kepada emu yang unik, rusa yang jinak, arnab dan guinea pig yang kecil dan tenang. Turut melengkapkan pengalaman ini, kambing pygmy serta meerkat. Setiap satu menjadi pelajaran tentang kepelbagaian ciptaan dan keseimbangan alam. Okay, hi guys. Sekarang kita dekat Perkampungan Al-Hijrah dengan P. So, kita nak cuba bagi makan dekat unta-unta yang ada kat sini. Apa? Alright. Cuba bagi dia carrot. Ini pengalaman pertama. Mel, nak tahu satu info. Okay. Unta, dia boleh makan kaktus berduri, tapi dia tak boleh makan lemon yang bulat. Oh, tu. Bukan sebab rasa masam, dia tak tahu nak kunyah. I see. Itu je. Dia boleh cuba. Kaktus boleh makan, dia pandai hasilkan duri. Kambing pygmy dia ada macam satu wax kat bulu dia. So kalau kita usap dia akan hasilkan bau kambing. Tapi kambing ni bau dia fresh macam sabun kambing. Hijrah di sini bukan sekadar berpindah tempat. Ia tentang perubahan diri dan pembinaan jiwa. Dan tentang pembangunan komuniti yang saling menyokong ke arah kebaikan. Perkampungan Al-Hijrah bukan sekadar projek pembangunan. Ia adalah usaha untuk membina masa depan, berpaksikan nilai dan berteraskan warisan Islam. Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow Mel.